Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, agak ramai juga yang forward kepada saya, minta saya ulas, di mana Syekh Ahmad Faisal menerangkan 5 kesilapan yang boleh berlaku dalam solat tarawih sehingga menyebabkan solat tarawih seseorang itu tidak mendapat pahala atau apa yang beliau sebut sebagai solat tarawih penat sahaja. Video ini di-forwardkan kepada saya di hujung Ramadan. Bahkan saya buat video ni sekarang, bila saya upload ke YouTube, mungkin dah masuk bulan Syawal ya. Jadi tak apa, saya tetap ulas, react dan juga upload ke YouTube. Ayo sama-sama kita tonton, kita belajar, dan kalau ia satu kesilapan yang pernah kita lakukan, dapat kita belajar dan elak untuk Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Ayo kita tonton video yang saya maksudkan. Dalam ramai-ramai orang yang duk solat tarawih tu, ada yang solat tarawih dia tak ada pahala. Sia-sia ya. Saya namakan orang panggil tarawih penat saja. Maka tarawih penat saja ni, tak ada pahala ni, ada 5 cara orang tu melakukan solat tarawih. Yang pertama, solat tarawih yang dilakukan tanpa tamak ninah. Kita kena ingat, sembahyang yang tak ada tamak ninah, sembahyang tu tak sah. Jadi kalau kita sembahyang sampai 20 rakaat, tak ada tamak ninah, itu sembahyang dengan laju, bersegera. Macam mana kita tengok video hak orang Indonesia sembahyang 8 minit 20 rakaat tu. Hak ni tak ada tamak ninah, maka sembahyang tarawih tu penat saja, tak ada pahala kerana tak sah. Itu keadaan yang pertama. Yang kedua, orang sembahyang tarawih penat saya ni, bagi makmum, dia tunggu imam dekat-dekat nak rukuk, barulah dia bangkit, mai berdiri, lepas tu dia takbiratul ihram, Allahu akbar. Selesai dia takbiratul ihram, imam terus rukuk, maka dia pun rukuk, dia tak baca Fatihah. Maka tarawih dia penat saja sebab terkurang satu rukun, iaitu baca Fatihah. Dalam keadaan ini, Fatihah dia tidak ditanggung oleh tu imam kerana dia sengaja tidak bertakbiratul bersama imam sedangkan dia berada dalam majlis tersebut. Yang ketiga, tarawih itu penat saja, iaitu orang yang sembahyang tarawih tanpa solat Isya terlebih dahulu. Ada sebagian daripada jemaah-jemaah dia tak tahu. Dia main-main masjid surau, dia tengok orang dah mula sembahyang tarawih, dia tak sembahyang Isya, dia terus sembahyang tarawih. Akhirnya jemaah tanya ada, kamu sembahyang Isya tadi? Dia tak apalah, Isya sekali balik sembahyang di rumah. Maka tarawihnya tak sah. Pasal apa? Syarat sah sembahyang tarawih, kena sembahyang Isya terlebih dahulu. Yang keempat, orang beri tarawih penat saya ni, iaitu seorang yang sembahyang Isya dan sembahyang tarawih, apabila selesai sembahyang tarawih keseluruhannya, disedari bahawa solat Isya-nya tidak sah. Macam mana solat Isya-nya tidak sah? Contohnya tak cukup rakaat. Kadang-kadang jadi malang, bukan kepada makmum, sekali dengan tu imam. Tu imam sembahyang tak cukup rakaat, 3 rakaat terus bagi salam. Makmum siapa pun tak tegak. Elok dah habis sembahyang Isya, terus sembahyang tarawih. Habis sembahyang tarawih, barulah ada seorang makmum atau 2-3 makmum tegak. Tu imam sembahyang Isya tadi perasan 3 rakaat. Tu imam kata, oh sungguh juga, baru saya perasan. Dia sedar sembahyang Isya 3 rakaat. Maka sembahyang Isya tak sah. Bila sembahyang Isya tak sah, macamlah tak sembahyang Isya. Lepas tu lepas sembahyang tarawih, hak tu orang penat saja. Sebab itu, kalau kita sembahyang jemaah ni, kalau makmum menyedari kesalahan imam yang boleh menyebabkan solat itu batal, tegur cepat-cepat. Jangan dibiarkan imam bagi salam dengan solat yang batal itu. Segi sembahyang tarawih penat saja orang panggil. Dan yang kelima, iaitu sembahyang tarawih yang tidak mencapai bilangan rakaat yang minima. Bilangan rakaat yang minima, jumhur ulama bersepakat bahawa minima bilangan rakaat sembahyang tarawih adalah 8 rakaat. Ada orang datang masjid lambat, malam tu masjid tu buat 8 rakaat saja, dia pun terus sembahyang Isya dengan ikut imam tarawih tu, dia tumpah 2 rakaat tarawih tu. Kemudian baki 6 tu, dia sembahyang tarawih 6 rakaat saja, imam sembahyang witir, dia sembahyang witir. Jadi menjadikan sembahyang tarawihnya cuma 6 rakaat sahaja. Tak cukup sekurang-kurang bilangan minima, iaitu 8 rakaat. Menjadikan solat tarawih dia penat saja. Inilah penjelasan yang disebutkan kepada pendengar-pendengar sekalian. Jangan kita melakukan solat tarawih penat saja, kerana lebih baik tak sembahyang daripada sembahyang tak dapat pahala. Wallahu a'lam. Baiklah, kesilapan pertama yang disebut oleh Syekh Ahmad Faisal ialah solat tarawih tanpa tumakninah. Yang ini betul. Sebab tumakninah ni ialah syarat sah solat, baik solat fardu mahupun solat sunat. Tumakninah ini ialah tenang sebentar dalam sesuatu posisi, baik rukuk, iktidal, sujud ya. Jadi kita kena tenang dalam posisi itu.
paling-paling kurang dengan satu bacaan, sekali bacaan zikir itu ya. Sebab bila kita rukuk, kita sujud, kita iktidal, kita nak melakukan bacaan itu. Kita tak mahu sambil sedang bergerak, sambil itu melakukan bacaan dalam rukuk, iktidal, sujud ya. Jadi dalam video tadi kita dapat dengar yang Syekh Ahmad Faisal menyebut ini berlaku di Indonesia. Bagi saya, perkara ini boleh juga berlaku di mana-mana surau ataupun masjid di Malaysia di mana imam terlalu laju sehingga tidak ada tumakninah ataupun ragu-ragu. Ini ada tumakninah ke tidak kan? Okey, baik. Jadi apabila imam laju sangat, apa yang patut dilakukan oleh makmum? Okey, pertama cuba tegur imam tersebut. Namun jika ini tak mampu, maka boleh saja solat di rumah. Balik rumah. Sebab kita nak solat dan kita nak kualiti solat tersebut. Dan sudah tentu kita nak solat yang sah. Kalau imam tu begitu laju dan kita pula tak dapat nak tegur imam tersebut, tak apa, balik saja. Solat tarawih boleh saja dilaksanakan secara berseorangan di rumah. Okey, dan malam esoknya tak payah pergi masjid sama, tak payah pergi surau sama, cuba cari masjid atau surau lain di mana imamnya itu solat dengan penuh ketenangan dan ada tumakninah. Cuba tengok dalam WhatsApp group ke, tanya kawan-kawan ke, surau yang lain ke, masjid yang lain ke, di mana imamnya solat ada tumakninah. Okey, baik. Di sini mungkin timbul soalan, kalau solat berseorangan di rumah tak dapatlah pahala sebanyak malam. Bukankah dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang solat bersama imam sehingga imam selesai, maka dia mendapat pahala solat sepanjang malam. Hadis itu betul, okey. Tetapi jangan lupa bahawa di sana ada peluang lain untuk mendapat pahala solat seperti solat sepanjang malam. Apakah itu? Dia solat isyak dan subuh berjamaah di masjid atau surau. Rujukannya ialah seperti yang saya tunjuk di sebelah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1049, atau penomoran lain hadis nombor 656, di mana Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Okay, sesiapa yang solat isyak secara berjamaah. Ingat ya, pada zaman Rasulullah SAW, solat jamaah yang bagi dia masukkan ialah solat di masjid ataupun sekarang ni surau. Okey, ia bukanlah solat berjamaah di rumah. Bahkan dalam hadis yang lain, pernah baginda SAW merancang ataupun berhajat apabila solat berjamaah berlaku dilangsungkan di masjid, baginda hendak keluar pergi tengok rumah mana yang orang tu solat di rumah dan hendak bakar rumah tu. Baginda tidak bezakan orang yang dalam rumah tu solat bersendirian ataupun berjemaah. Okey, ini telah saya jelaskan dalam video-video saya sebelum ini tentang anjuran solat berjamaah dan ancaman bagi sesiapa yang sengaja meninggalkan solat berjamaah. Jadi ingat ya, jemaah, fadilat solat jemaah apa semua tu ialah di masjid ataupun di surau, bukannya di rumah. Okey, jadi baginda SAW bersabda, sesiapa yang solat isyak secara berjamaah, maka seolah-olah dia solat separuh malam, nisfal laili, separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Dan sesiapa yang solat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia solat sepanjang malam. Okey, jadi solat yang dituntut, sebenarnya yang memang dituntut khasnya ke atas lelaki ialah solat fardu berjemaah. Dalam kes ini solat isyak dan solat subuh. Bila kita solat isyak, kita mendapat pahala sepanjang malam. Bila kita solat isyak dan subuh berjemaah di masjid atau surau, kita mendapat pahala sepanjang malam. Okey, jadi tak perlu kita bataskan untuk mendapat pahala sepanjang malam dengan solat tarawih bersama imam, kerana di sana ada satu option yang lain, iaitu solat isyak dan subuh berjamaah di masjid. Dan sebenarnya inilah yang saya sendiri lakukan. Saya sendiri alhamdulillah pergi ke surau untuk solat isyak. Habis solat isyak saya balik. Okey, dan subuh esoknya saya datang ke surau juga untuk solat berjamaah. Solat tarawih saya solat bersendirian di rumah kerana saya hendak solat dengan penuh ketenangan, nak baca slow-slow, nak sujud lama untuk berdoa, duduk tasyahud lama pun nak berdoa, dan apa yang saya sebut sebagai spend time with Allah. Bahkan dalam bulan Ramadan sekarang ni dah hujung Ramadan, saya hanya sekali semayang solat tarawih di surau. Itu pun
terpaksa. Kenapa? Sedang solat isyak, tiba-tiba hujan turun. Bukannya yang renyai-renyai, tapi hujan lebat. Nak tak nak, tak boleh balik. So, apa nak buat? Okeylah, solatlah isyak. Solatlah tarawih bersama imam di surau tersebut. Dan memang saya tak suka. Sebab doa iftitah, imam tu tak baca. Surah Al-Fatihah, dia baca yang semua ayat disambung. Okey, semua ayat disambung. Memang sah, tapi dari sudut keutamaannya. Sebab dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, apabila kita solat, kita baca surah Al-Fatihah, setiap rangkap itu Allah jawab. Setiap rangkap kita baca, Allah jawab. Bila seseorang tu baca sambung semuanya tu, kan? Dan rukuk, sujud ada tumaninah tapi laju. Memang saya tak suka. Dan saya rasa rakaat keempat ke enam, hujan dah mula reda, tinggal renyai-renyai saja, saya balik. Memang tak seronok sembahyang. I don't have quality time. Sebab bagi saya solat-solat sunat ni kita spend time with Allah. I don't have quality time with Allah. It is just rushing. Berkejar-kejaran untuk mendapat bilangan rakaat, untuk mendapat target nak khatam Al-Quran untuk sebulan Ramadan ni kan. Tapi dari sudut penghayatan, dari sudut keseronokan untuk solat tidak ada. Okey? Dan kita tak lupalah pula dengan zikir-zikir, doa-doa, selawat-selawat mereka antara tarawih tu kan. Jadi bagi saya memang solat di rumah. Kecuali isyak dan subuh, saya pergi ke surau berdekatan rumah saya untuk solat berjamaah di sana ya. Jadi tumakninah ini kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Faisal. Tumakninah ni memang penting, memang syarat sah bagi solat itu. Kalau tempat kita solat tarawih itu tak ada tumakninahnya ataupun hampir-hampir kita kata nyawa-nyawa ikan ni macam sempat ke tidak ke apa kan, maka tak apa, balik rumah solat. Balik rumah solat, anda tak semestinya di situ. Okey, tak semestinya perlu solat berjamaah di surau atau masjid itu. Dan pada malam esoknya, lusanya, cuba cari masjid atau surau lain yang imamnya memimpin solat dengan adanya tumakninah, adanya bacaannya indah, adanya bacaannya tartil, sehingga anda sendiri enjoy, anda sendiri dapat menghayati solat tarawih tersebut ya. Ingat, kita nak quality, bukannya quantity. Kita tak mau sekadar zub 20 rakaat, kita tak mau zub sekadar dah sebulan khatam Quran, tapi dari sudut penghayatan, keseronokan, kekhusyukannya itu tidak ada ya. Okey, baik. Itu tentang tumakninah. Yang kedua, apabila Syekh Ahmad Faisal sebut makmum sengaja tidak baca Fatihah, join bila rukuk, bila dia takbiratul ihram terus rukuk. Memang terdapat hadis-hadis yang menerangkan bahawa sesiapa yang mendapat rukuk bersama imam, maka dia mendapat rakaat tersebut. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, hadis-hadis itu merujuk pada makmum masbuk. Maknanya dia bukan sengaja lewat, tetapi terlewat dan dia sempat join untuk rukuk. Dia sempat takbiratul ihram dan dia sempat rukuk. Di situ baru dapat rakaat. Ada pun orang yang hadir, bahkan duduk dalam saf. Duduk dalam saf tu sendiri, dalam masjid tu sendiri, tapi sengaja dia malas nak bangun. Jadi dia sengaja meninggalkan rukun solat, yang ini bacaan Al-Fatihah itu, memang dia tidak mendapatnya ya. Jadi ini sesuatu yang perlu diperbetulkan andai kata ada sesiapa yang melakukannya ya. Jadi ingat, yang disebut oleh Syekh Ahmad Faisal ini ialah bagi orang yang hadir, yang sengaja meninggalkan rukun, yang hadir tapi dia sengaja meninggalkan rukun solat, yang ini surah Al-Fatihah itu sendiri. Okey, kesilapan yang ketiga ialah dia solat tarawih tanpa solat isyak terlebih dahulu. Okey, para penonton yang dirahmati Allah, antara syarat bagi solat tarawih ialah orang tu sendiri yang nak melaksanakan solat isyak itu, yang hendak melaksanakan solat tarawih itu, dia sendiri hendaklah melaksanakan solat isyak terlebih dahulu. Kadang berlaku salah faham bahawa boleh melaksanakan solat tarawih selepas pelaksanaan solat isyak. Yang dia masukkan ialah imam dah buat, makmum dah buat, aku belum buat. Tak apalah, dia orang dah buat dah. Bolehlah tu, nanti aku balik rumah aku buat. Okey. Kes yang lazim berlaku ialah buka puasa di rumah, kemudian siap-siap nak pergi masjid, nak pergi surau, drive, bawa kereta, baritan cari parking, orang pula ramai, jalan pergi masuk masjid pula punya besar, daripada pintu masuk sampai ke dewan solat punya jauh, tengah-tengah jalan tu terkentut dah pula kan, pergi pula ambil wuduk. So baritan nak masuk saf, solat isyak sudah pun selesai dan mereka pun hendak mula solat tarawih. Okey,
Bagi seseorang itu, dia mungkin salah faham, tak apa, dia orang dah solat isyak dah, maknanya bolehlah tarawih. Tak. Syarat sah solat tarawih ni ialah dia, katakan dalam kes ini saya sendiri kena solat isyak terlebih dahulu, kemudian baru solat tarawih. Bukannya orang ramai dah solat isyak, maknanya saya pun boleh solat tarawih. Okey, jadi bezakan antara saya sendiri laksanakan solat isyak dengan solat isyak sudah dilaksanakan oleh imam dan makmum yang lain. Alright. Saya sendiri mesti solat isyak baru solat tarawih. Bukannya kita sampai solat isyak dah. Okey, tak apalah, bolehlah tarawih. Padahal saya sendiri belum tarawih. Okey. Kalau kes ini berlaku macam saya kata tadi, by the time cari parking, by the time masjid sangat besar jalan masuk, kita pula terlewat atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, solat tarawih sudah pun bermula. Apa yang boleh kita buat? Boleh saja imam berniat solat tarawih, melaksanakan solat tarawih, kita solat isyak. Boleh saja. Jadi imam tu solat 2 rakaat tarawih, bila dia memberi salam 2 rakaat, kita bangun, sambung rakaat ketiga, sambung rakaat keempat. Boleh saja. Boleh saja berlaku perbezaan niat antara imam dan makmum. Okey, dalam kes ini imam solat tarawih, kita solat isyak, boleh sahaja ya. Yang penting kita sendiri solat isyak terlebih dahulu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai satu catatan tambahan, pelaksanaan solat tarawih ni ialah selepas solat isyak dan tak semestinya dalam waktu isyak. Macam mana pula tu? Okey, saya bagi satu kes di mana seseorang itu jamak takdim maghrib dengan isyak. Maknanya sekarang ni katakan mudah cerita maghrib 7.30. Dia ada hal selepas itu yang menyebabkan dia hendak jamak isyak ke dalam waktu maghrib. Jadi jamak takdim kan maknanya 7.30. Okey. Dia buka puasa sedikit, kemudian dia solat maghrib, kemudian dia jamak isyak. Lepas itu dia nak solat tarawih. Boleh atau tidak? Boleh. Sebab dia sudah solat isyak terlebih dahulu. Meskipun itu masih dalam waktu maghrib. Okey, jadi ingat ya, solat tarawih hendaklah selepas solat isyak, selepas tuan punya badan sudah solat isyak, dan syaratnya bukannya dalam waktu isyak. Boleh berlaku jika dalam waktu maghrib. Yang ini bagi kes jamak takdim. Jamak yang takdim. Okey, baik, ini mungkin sesuatu yang baru dan ini sebenarnya adalah pendapat ulama lah, sebab nanti ada orang minta dalil pula kan. Okey, ini adalah pendapat ulama. Alright, jadi saya ulangi. Katakan maghrib 7.30, dia solat maghrib, dia ada sebab yang valid untuk dia, sebab yang sah, sebab yang melayakkan dia untuk jamak. Okey, isyak ke dalam waktu maghrib, maknanya jamak takdim, dia sembahyang maghrib 3 rakaat, kemudian dia sembahyang isyak. Lepas tu dia nak sembahyang tarawih. Sebab lepas waktu isyak tu nanti dia ada hal yang dia tak sempat nak solat tarawih. Jadi boleh untuk dia solat tarawih selepas isyak meskipun dalam waktu maghrib. Okey, baik. Itu kesilapan yang ketiga disebut oleh Syekh Ahmad Faisal. Kesilapan yang keempat, dah solat tarawih dah ataupun sedang solat tarawih kemudian baru sedar solat isyak sebelum itu tidak sah. Okey. Ya, betul lah. Okey, ini adalah kesilapan betul yang mungkin boleh berlaku. Oleh itu jika dalam solat fardu, baik isyak ataupun mana-mana lain, apabila imam melakukan kesilapan, hendaklah makmum segera menegur. Jangan malu-malu, jangan orang lain diam, aku pun diam je lah. Orang lain tu pun macam, aku rasa imam tu silap, tapi orang lain diam, aku pun diam sajalah. Jangan macam tu ya. Terus saja menegur. Baik. Kemudian kesilapan yang kelima tentang bilangan rakaat. Jadi Syekh Ahmad Faisal menyebut bahawa solat tarawih yang tidak mencapai bilangan rakaat yang minimum, maka itu solat yang penat sajalah. Jadi beliau menyebut bahawa jumhur ulama menyatakan bahawa solat tarawih ni minimum 8 rakaat. Baik, tentang bilangan rakaat solat tarawih ni kita maklum sudah ada banyak perbincangan. Ia adalah satu khilaf yang muktabar. Secara mudahnya ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, bahawa solat tarawih ni ada bilangan rakaat tertentu. Pandangan pertama, solat tarawih ada bilangan rakaat tertentu, dan bagi pandangan pertama ini ia berpecah kepada beberapa lagi pandangan. Yang ini solat tarawih itu ada rakaat tertentu, di mana pandangan pertama berkata, maknanya ini pecahan lagi lah. Okey, pecahan lagi, maknanya ingat okey, sekali lagi saya ulang balik. Solat tarawih dari sudut bilangan rakaat ada 2 pandangan. Pandangan pertama kata ada bilangan rakaat tertentu.
Namun, para ulama dalam pandangan pertama ini kemudian mereka berbeza pandangan pula. Sehingga ada yang berkata jumlah rakaatnya ialah 8 campur 3. Kemudian ada pula yang berkata 20 campur 3. 20 campur 3 ni jumhur, majoriti. Kemudian ada pula yang berkata 36 campur 3. Kemudian ada pula yang berkata ianya sama ada 8 atau 20. Kemudian campur 3. Okey, jadi ingat, pandangan yang pertama menyatakan ada bilangan rakaat, namun ada perbezaan pandangan dalam pandangan pertama ni kepada beberapa lagi pecahan. 8 campur 3, 20 campur 3, 36 campur 3 atau minimum 8, maksimum 20 campur 3. Yang terakhir tu yang disebut oleh Syekh Ahmad Faisal. Okey, jadi kalau ikut pandangan ini, minimum 8 rakaat, siapa yang solat kurang daripada tu, maka dia tidak mendapat tarawih tetapi penat sahaja. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, minoriti. Pandangan yang kedua, minoriti, bahawa solat tarawih ni tak ada. Tidak ada penentuan bilangan rakaatnya. Pandangan pertama kata ada. Walaupun mereka berbeza pandangan. Berapakah jumlah rakaat itu sebenarnya? Pandangan yang kedua berkata tak ada. Tak ada penetapan. Tak ada penentuan bilangan rakaat itu. It is variable, terpulang kepada diri masing-masing, terpulang kepada kemampuan masing-masing, terpulang hari itu dia letih ke, hari itu dia bertenaga ke, mungkin hari dia kerja, Isnin hingga Jumaat, dia letih. Balik rumah tu dia sembahyang 4 rakaat saja. Itu tarawih bagi dia. Mungkin hari cuti, hari Sabtu Ahad, dia lebih bertenaga. Dia nak sembahyang 10 rakaat. Dia nak sembahyang 12 rakaat. Dipersilakan. Okey, pandangan yang kedua ni, yang minoriti ni, antaranya dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Saya bacakan di sini terjemahan daripada kata-kata beliau daripada buku saya, Amalan-Amalan di Bulan Ramadan. Link saya bagi dalam kotak description. Boleh rujuk dalam bab tentang solat tarawih tu ya. Okey, baik. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijrah berkata, maksudnya sesungguhnya tentang solat qiyam Ramadan. Okey, nama asal solat tarawih ialah qiyam Ramadan. Nabi SAW tidak menentukan jumlah rakaatnya. Hanya saja baginda sendiri melaksanakannya tidak lebih daripada 13 rakaat, sama ada dalam bulan Ramadan atau selainnya. Ini baginda laksanakan dengan memanjangkan rakaatnya. Apabila Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang untuk berjamaah mengerjakan solat tarawih dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia, yakni Ubay, melaksanakannya bersama mereka sebanyak 20 rakaat. Kemudian diikuti solat witir 3 rakaat. Ini beliau lakukan dengan meringankan bacaan Al-Quran selari dengan kadar penambahan rakaat supaya ia meringankan, berbanding solat 1 rakaat dengan dipanjangkan bacaannya. Ini merujuk kepada Ubay bin Ka'ab. Sebab apabila Umar Ibn Khattab menghimpunkan orang ramai menjadi satu jemaah di belakang satu imam, imam ni ialah sahabat Ubay bin Ka'ab, Umar tak join solat tu. Sebab Umar solat tarawih di hujung malam. Maknanya beliau tidur dulu, bangun pada baki 1/3 malam untuk solat. Okey. Baik, sambung lagi. Setelah itu, sekumpulan daripada generasi salaf melaksanakan solat tarawih secara 40 rakaat dan witir 3 rakaat. Manakala selainnya dengan 36 rakaat dan 3 rakaat witir. Semua ini telah berlaku dan dengan itu sesiapa sahaja yang beribadah pada malam Ramadan dengan apa sahaja jumlah rakaat, maka dia dikira telah berbuat kebaikan. Yang utama adalah perbezaan jumlah rakaat dikira berdasarkan kepada beragamnya keadaan orang-orang yang mengerjakan solat tersebut. Jika keadaan mereka memungkinkan dilaksanakan solat tarawih dengan lama, maka adalah lebih afdal melaksanakan solat tarawih dengan 10 rakaat dan 3 rakaat witir sebagaimana yang dilaksanakan sendiri oleh Nabi SAW dan selainnya. Akan tetapi, apabila tidak mungkin melaksanakan sedemikian, maka laksanakan solat tarawih dengan 20 rakaat adalah lebih afdal dan itulah yang dilakukan oleh majoriti umat Islam kerana yang demikian itu adalah di pertengahan antara 10 rakaat dan 40 rakaat. Dan dilaksanakan solat tarawih dengan 40 rakaat atau selainnya, maka itu dibolehkan dan tidak dimakruhkan sama sekali. Hal ini ditegaskan oleh tidak seorang dari para imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan selainnya. Last ni penting ya.
Ibn Taymiyah berkata, dan sesiapa yang beranggapan bahawasanya solat qiyam Ramadan mempunyai ketentuan jumlah rakaatnya daripada Nabi SAW tanpa boleh ditambah atau dikurangi daripadanya, maka sungguh dia telah membuat kesilapan. Okey, jadi apa dalil bagi Ibnu Taymiyah bahawa solat tarawih ini boleh berbeza-beza rakaatnya tu? Baik, sebenarnya solat tarawih ni nama asalnya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ni maksudnya menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah solat. Dan solat malam ni, yakni solat selepas solat Isyak itu boleh saja berbeza-beza rakaatnya, dan ianya juga dilaksanakan baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan berdasarkan hadis yang saya kongsikan di sini. Okey, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 453, atau penomboran lain hadis nombor sekejap hilang pula. Okey, 473 ya, daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub. Okey, baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tapi datang seorang lelaki lalu dia terus bertanya. Okey, faqala, okey, kaifa salatul laili? Bagaimanakah solat malam ni? Yang masukkan solat malam ialah solat selepas solat Isyak dan sebelum solat subuh ya. Okey. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, musna fa iza khashita subha fa iza khashita subha fa autir bi wahidatin tutiru laka ma qad salaita. Okey. Bagaimanakah solat malam itu? Baginda menjawab, 2 rakaat, dan jika kamu bimbang waktu subuh akan datang, solatlah witir ataupun tutuplah solat itu dengan solat witir 1 rakaat. Okey, jadi berdasarkan hadis ini, solat malam ini ialah 2 rakaat, dan bila dah nak habis tu, sama ada nak masuk waktu subuh dah ataupun kita rasa dah cukup dah, tutuplah ia dengan solat witir. Alright, so ini menunjukkan bahawa solat malam ini 2 rakaat mengikut kemampuan masing-masing. Alright. Memang Nabi SAW melaksanakannya dalam bentuk 8 rakaat campur 3, 11. Kalau ada sebut 13 tu dia campur sekali dengan ba'diyah Isyak 2 rakaat. Tapi sebagaimana yang bagi dia ajar kepada orang yang tanya tu, ianya terpulang kepada kemampuan masing-masing sebab ia solat sunat. Okey. Jadi macam saya kata tadi, kalau seseorang itu dia letih ke, dia penat ke, ataupun dia nak jaga anak di rumah ke, atau dia ada kerja pejabat yang kena buat di rumah ke, macam mana ke, apa ke, dia sempat solat 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 6 rakaat ke, dipersilakan. Hari yang dia kelapangan, dia tak letih ke, dia ada masa lapang ke, dia nak solat 16 ke, 22 ke, 18 ke, dipersilakan. Tak perlu ditentukan pada jumlah 8, tak perlu ditentukan pada jumlah 20. Ini pandangan yang kedua tu ya. Okey, jadi seperti mana yang kata Ibnu Taymiyah, dan sesiapa yang beranggapan bahawanya solat qiyam Ramadan mempunyai ketentuan jumlah rakaatnya daripada Nabi SAW tanpa boleh ditambah atau dikurang, maka sungguh dia telah membuat satu kesilapan. Kemudiannya Imam Asy-Syaukani juga yang wafat tahun 1252 Hijrah rahimahullah, beliau juga membuat rumusan setelah membincangkan tentang bilangan rakaat ini. Beliau berkata yang maksudnya kesimpulannya, hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan kepada pensyariatan melaksanakan solat pada malam bulan Ramadan. Solat ini boleh dilaksanakan secara berjamaah atau bersendirian. Adapun membatasi solat ini dengan nama solat tarawih dengan jumlah rakaat yang tertentu dan mengkhususkannya dengan bacaan-bacaan tertentu tidak pernah ditunjuki oleh sunnah. Okey, jadi pandangan yang kedua macam saya kata, tak ada bilangan rakaat tertentu, masing-masing melakukannya sekadar yang dia boleh, sekadar yang dia mampu, sekadar yang dia seronok nak buat. Okey, baik. Okey, link bagi buku saya ni saya beri dalam kotak description. Tadi kata-kata Ibnu Taymiyah daripada Majmu' Al-Fatawa jilid 22 muka surat 272, kata-kata daripada Imam Asy-Syaukani daripada kitab beliau Nailul Autar jilid 2 muka surat 269. Okey, link dalam kotak description. Jadi benda ni macam saya kata tadi memang khilaf. Okey, pandangan pertama berkata ada penentuan jumlah rakaat.
Cuma mereka berbeza pandangan tentang berapa bilangan rakaat tu. Ada yang kata 8/3, ada yang kata 20/3, 20/3 ni majoriti. Ada yang kata 36/3, ada yang kata antara 8, sama ada 8 atau 20, 8 atau 20, kemudian campur 3 kan. Jadi mereka berpandangan, ada, ini pandangan yang pertama ni jumhur, majoriti, ada jumlah rakaat. Cuma mereka kemudian berbeza pandangan berapakah bilangan rakaat itu. Pandangan yang kedua, minoriti, okey, berkata tak ada penentuannya. Masing-masing melaksanakan solat sekadar yang dia mampu, apa yang menggembirakan dia, apa yang dapat dilakukan untuk menghidupkan malam Ramadan. Sebab yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah qiyam Ramadan, yang maksudnya menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Dalam kes ini, solat-solat sunat itulah. Baik, mungkin ada yang kata tak boleh, solat rakaat kena solat tarawih mesti 20, mesti 8 ke apa ke. Saya teringat satu video Ustaz Adli. Beliau menerangkan, okey tak apalah, mereka nak solat tarawih dengan lafaz solat tarawih, silakan. Kita lafaz dengan qiyam Ramadan. Okey, sebab yang Nabi anjurkan ialah qiyam Ramadan. Istilah solat tarawih dengan bilangan rakaat tertentu, yang tu datang kemudian. Okey, datang kemudian. Yang asal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah qiyam Ramadan. Okey. Jadi apa yang disebutkan oleh Ustaz ataupun Syekh Ahmad Faisal dalam semua 5 perkara, 5 kesilapan yang lazim berlaku dalam solat tarawih sebenarnya betul. Yang terakhir tu tentang bilangan rakaat. Minimum 8, iaitu memang ada ulama yang berpandangan sedemikian. Cuma bagi saya, bagi kajian saya, bila kita kaji semua, sebab kan, kalaulah Rasulullah SAW telah menetapkan jumlah rakaat bagi solat tarawih, generasi salafus soleh tidak akan berbeza pandangan tentang ini. Umar sendiri tak akan ataupun Ubay sendiri tak akan tambah jadi 20. Kemudian yang di Madinah, mereka yang berada di Madinah, kemudian tak akan tambah jadi 36 ke 40 ke. Dan kalau kita kaji semua pandangan ulama dalam hal ini, kita akan jumpa pelbagai pandangan ya. Dalam buku saya ni saya ada nukil satu nukilan daripada sekejap ya. Okey, daripada Imam Muhammad bin Nasr Al-Mawarzi yang wafat tahun 294 Hijrah, dalam kitabnya Qiyamul Ramadan. Ada beliau tulis kitab khas tajuknya Qiyam Ramadan. Okey, Qiyamul Ramadan. Beliau bersebut, aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang jumlah rakaat yang dia lakukan untuk solat Qiyam Ramadan. Sebab zaman tu dikenali sebagai Qiyam Ramadan. Imam Muhammad bin Nasr Al-Mawarzi wafat 294 Hijrah. Nama kitabnya pun Qiyamul Ramadan. Okey, sebab zaman tu dikenali sebagai Qiyamul Ramadan. Lalu dia bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang jumlah rakaat untuk Qiyamul Ramadan. Lalu Imam Ahmad menjawab, dalam masalah ini ada kepelbagaian sehingga mencapai 40 macam. Ada 40 pendapat tentang bilangan rakaat solat tarawih ni. Okey, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menetapkan jumlah rakaat tertentu, nescaya tak ada khilaf sampai 40 pendapat. Okey, adanya 40 pendapat menunjukkan bahawa tidak ada penetapannya, tidak ada ketentuannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masing melaksanakan solat mengikut bilangan rakaat yang sesuai baginya ya. Okey. Lalu disambung, ini kerana solat tersebut, yang ini Qiyam Ramadan, tidak lain hanyalah solat sunat biasa yang dilaksanakan pada waktu malam. Sebab tu bagi orang yang faham perkara ni, dia punya solat malam tu bukan sekadar bulan Ramadan je, tepat di luar Ramadan pun dia buat juga. Di luar Ramadan pun dia buat juga. Tak kisahlah berapa rakaat, 4 ke 8 ke apa ke, dia tidak membataskannya kepada dalam bulan Ramadan sahaja. Sebab bila dah ditukar nama kepada solat tarawih, ada yang beranggapan ini adalah solat yang khusus bagi Ramadan saja. Okey, padahal nama asasnya Qiyam Ramadan. Yang dimasukkan dengan Qiyam Ramadan ialah menghidupkan malam Ramadan dengan solat. Di luar Ramadan ia disebut sebagai Qiyamul Lail, menghidupkan malam dengan solat. Jadi solat Isyak memang buat, ba'diyah Isyak memang buat, tapi lepas tu disambung, sama ada dia buat sebelum tidur ke, selepas tidur ke, dah habis semua tu ditutup dengan solat witir. Okey, jadi siapa yang faham hal ini, baik dalam bulan Ramadan pun dia Qiyam Ramadan, di luar Ramadan pun dia buat, tapi Qiyamul Lail namanya. Okey, jadi perkara ni bila dah tukar nama jadi solat tarawih,
Lalu ada yang beranggapan ia adalah solat yang khusus bagi bulan Ramadan saja, sehingga apabila sudah berakhirnya Ramadan, mereka tidak solat malam lagi, melainkan mungkin ba'diyah isyak saja, ya. Okey, jadi tak apa, kembali kepada perbincangan bilangan rakaat ini. Saya sendiri setelah mengkaji semua pandangan mencenderungi kepada pandangan yang kedua, bahawa tidak ada jumlah rakaat tertentu. Jadi saya sendiri pun alhamdulillah, bila kelapangan apa buat lebih, bila kesibukan ke keletihan ke buat kurang ataupun tidak buat langsung, dan ia berterusan di luar Ramadan sekalipun, tanpa terhad kepada bulan Ramadan sahaja. Baiklah, moga-moga dengan ini, yang pentingnya kita solat sunat dengan tarawih. Jangan solat sunat ni kita buat cincai yang tak ada doa iftitahnya, baca laju-lajunya, apa semua tu. Tomak ninahnya ada, dan tomak ninah ni, saya kata tadi apa, tenang dalam satu posisi kan. Lalu tenang tu berapa lama? Nak kira berapa saat ke? Tak, paling-paling kurang dengan bacaan zikir tu. Sebab kita tak mau sambil duk turun rukuk, katakan tadi diri qiyam, baca surah Fatihah, surah selepas Fatihah, tapi nak rukuk, dalam gerak nak rukuk tu dah mula baca. Kemudian rukuk tu, okey. Kemudian sambil ni dah mula bacaan iktidal lah. Kemudian sujudnya pun, jadi sambil gerak tu dah start baca apa semua tu. Okey tak? Kita nak dalam posisi rukuk, dah sampai situ, baru kita baca. Dah tegak tu, baru sami Allahu liman hamidah rabbana lakal. Okay. Dah turun, dah betul-betul sujud, baru baca bacaan dalam sujud tu. Jadi pastikan solat kita ni berkualiti dan bukannya sekadar kuantiti. Okey? Dan tentang solat ini, pastikan kita sudah solat isyak terlebih dahulu, baru solat tarawih ataupun qiyam Ramadan. Bukannya imam sudah, makmum sudah, aku seorang belum. Tak apalah, dia orang nak buat isyak dah tu. Okey? Jadi kita sendiri yang sudah solat isyak, kemudian barulah solat tarawih ni. Dan syaratnya bukannya dalam waktu isyak. Jika seseorang itu jamak takdim, isyak tu dia solat dalam waktu maghrib, jamak takdim, bukan jamak takhir, jamak takdim, kemudian dia nak solat tarawih tu, okey, sebab dia ada hal lepas itu, dalam pukul 8.30, 9 sampai pukul 12 malam dia ada hal, boleh saja untuk dia solat tarawih di dalam waktu maghrib, asalkan dia sudah solat isyak terlebih dahulu, ya. Dan tentang yang terakhir tentang bilangan rakaat, macam saya kata, khilaf yang masyhur. Okay, sesiapa yang mencenderungi sesuatu pandangan dibolehkan, tapi janganlah pula, sebab bila nak kata siapa yang solat kurang daripada 8 rakaat tak mendapat apa, penat saja. Saya tahu pandangan minoriti, tapi kita memudahkan. Sebab sekarang ini kita maklum, banyak orang yang bekerja pagi sampai petang kan. Kemudian balik rumah, mungkin nak jaga anak lah, anak kecil ke apa. Kemudian nak solat, tapi yang dia sempat isyak, ba'diyah isyak 2, lepas tu 2 saja. Mungkin dia tidur, dia bangun pukul 4.30, dia buat lagi 2, kemudian witir 3, kemudian nak siapkan sahur apa semua kan. Jadi solat qiyam Ramadannya tu mungkin mula-mula 2, lepas tu 2 kan, 4 je. Lepas tu witir pun mungkin sempat 1 rakaat je. Total 5 lah. Macam mana tu kan? Okay. Jadi kita bagi pandangan yang lebih memudahkan. Of course, kalau dapat buat yang lagi banyak tu lagi bagus. Tapi ingat ya, quality bukannya quantity. Dan solat-solat sunat ni kita, yang saya sebut dari istilah saya sendiri, kita spend time with Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita sebenarnya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luangkan masa yang berkualiti, yang kita nak sujud lama, kita nak mengadu, kita nak menceritakan satu masalah, kita nak berdoa ke apa ke. Sebab bila sembahyang di masjid, imam tu pun kadang nak, bukan tak boleh salahkan imam, sebab AJK dia kata engkau ni habiskan 20 rakaat sebelum waktu sekian-sekian. Dalam waktu sebulan ataupun sampai 27 Ramadan kau kena khatam Quran kan. Jadi bukan kadang-kadang tu bukan salah imam, tapi under pressure from AJK pula kan. So solat laju-laju ni tak best. So kita ada option lain, boleh saja solat berseorangan di rumah, mungkin 4 rakaat, mungkin 6 rakaat, tapi dengan kualiti yang terbaik, dengan penghayatan, dengan kekhusyukan. Okey, baiklah, saya akhiri dengan, jadi ringkasnya apa yang disebut oleh Syekh Ahmad Faisal itu betul. Bilangan rakaat itu saja yang perlu ada perincian di situ, ya. Baik, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.